Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, aku ada konten satu hari ni berkenaan dengan Viva Elite Okay guys, ni khas untuk siapa-siapa pengguna Viva yang nak convert kepada Viva Elite. Okay, hari ni aku akan tunjukkan basic part untuk korang convert Viva Elite. Okay, kalau korang nak convert, okay, inilah part-part dia. Okay, aku akan kenalkan part-part dia. Part yang wajib korang ada. Okay, yang wajib korang ada. Okay, daripada Viva biasa nak pergi Viva Elite, korang kena part ni. Korang kena ada part ni. Okay, yang pertama apa? Yang pertama, bumper belakang, reflektor belakang. Okay, ini wajib lah. Okay, ni memang asas lah. Okay, yang kedua, bumper depan, fog lamp kiri kanan. Lepas tu dengan cover fog lamp kiri kanan. Lepas tu chrome. Chrome dekat bumper. Okay, chrome dekat bumper. Okay, itu untuk depan. Lepas tu untuk yang bonnet pula, bonnet kosong. Bonnet kosong tu maksudnya dia tak siapkan chrome tu. Okay, chrome tu asing. Okay, lepas tu chrome. Okay, lepas tu yang wajib lagi iaitu lower radiator frame. Frame ni Viva, kalau korang nak convert Elite, korang kena pakai frame ni. Korang jangan pakai frame Viva biasa. Ni aku beritahulah. Jangan pula korang dengar siapa-siapa cakap frame ni tak payah pakai pun tak apa. Korang kena ingat Viva Elite punya bumper dia lebih berat daripada Viva biasa. Sebab apa? Sebab dia ada fog lamp. Okay, dia ada fog lamp. Lepas tu dia ada chrome tu. Walaupun chrome tu ringan, tapi bila dia dah pasang, dia jadi berat daripada Viva biasa. Viva biasa dia tak diikat kiri kanan. Okay, tempat ikat dia nampak tu. Itu tempat ikat untuk fog lamp. Okay. Okay, itu tempat ikat dia lah. Tu wajib tempat ikat dia kena ada dua. Okay, yang seterusnya daun pisang. Daun pisang ni dia tak sama dengan daun pisang Viva biasa. Okay, ini adalah basic part. Okay, jangan korang skip. Yang ini saya tak nak. Daun pisang saya tak nak. Okay, mesti nak kena ambil. Benda ni adalah asas. Yang ini semua asas untuk Viva Elite. Korang jangan skip. Korang nak convert sikit. Saya tak recommend. Okay, yang seterusnya, yang ni optional lah. Lampu headlamp dia optional. Kalau nak ambil pun boleh, tak ambil pun boleh. Okay, tu je lah aku nak terangkan dekat korang berkenaan dengan part Viva Elite. Okay, right. Apa-apa kalau korang minat, korang boleh roger aku.